warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam channel You Ask Umam HD. Okey, hari ini bersama saya ialah Puan Syakira Kamarbari daripada Putrajaya, dan beliau merupakan salah seorang pengguna milkshake daripada Shakely. Saya nak tanyalah dengan Puan Syakira, apa pendapat Puan tentang produk milkshake daripada Shakely ni? Sama ada Puan gunakan sendiri ataupun anak-anak gunakan sendiri? Okey, saya membekalkan milkshake Shakely ni untuk anak-anak saya. Sebenarnya ceritanya bermula macam ni. Saya ada dua sebab kenapa saya gunakan milkshake ni. Satu, sebab anak-anak saya memang kurang selera makan. Okey, tiga-tiga kalau tengok nasi pun diorang tak berselera, tak nampak macam bersungguh untuk makan. Jadi saya dapat suggestion daripada kawan-kawan yang pernah cuba milkshake ni, dan diorang cakap why not cubalah milkshake ni, anak-anak mungkin boleh naikkan selera makan kan. Jadi saya cuba dan alhamdulillah saya nampak ada perubahan yang mana anak saya dia kerap minta makan. Kadang-kadang nak roti, mama nak roti lagi, nak roti batik gula, nak ada. Jadi macam dia seronok untuk makan, dia rasa berselera ke arah tu lah. Jadi lagi satu, kenapa saya ambil milkshake ni, kerana anak ketiga saya, saya selepas saya stop breastfeed dan saya mula hantar dia ke nursery, ada problem yang mana anak saya macam sistem imun badan kurang bagus. Jadi bila pergi nursery, ada yang batuk ke, beringus ke, dia bawa balik. Dan sampai satu tahap anak saya kena admit ward 2 kali dalam sebulan. Okey, seminggu. Jadi saya pun cuba milkshake ni untuk nak pulihkan baliklah keadaan badan kan. Jadi alhamdulillah sekarang lepas dah hampir setahun dekat nursery, dan saya nampak macam dia tak mudah dijangkiti batuk ke, sesama ke. Jadi macam saya dah tak risau ke arah itulah. Jadi itulah saya rasa bagus milkshake ni dari segi nak membina imun anak-anak lah, dan juga selera makan. Jadi adakah Puan Syakira recommend untuk ibu-ibu di luar sana mengambil milkshake juga? Ya, saya sangat saya rasa kalau kita nak yang terbaik untuk anak, jadi kita bagilah yang terbaik untuk anak kan, betul tak? Jadi saya rasa milkshake ni boleh dijadikan sebagai tambahan dalam diet harian anak-anak. Cuma sekali je kan kita boleh letak dalam susu kan. Jadi saya rasa okeylah, kita just bagi yang terbaik untuk tambah dalam diet anak, supaya diorang boleh jadi macam boleh naikkan selera makan ataupun boleh naikkan sistem imun. Itulah. Terima kasih Puan Syakira. Okey, itu dia sedikit testimoni daripada Puan Syakira hari ini. So nampaknya memang betul lah milkshake membantu. Ada dua perkara. Milkshake membantu daripada segi menambahkan selera makan anak-anak kita, dan juga meningkatkan imunisasi tubuh mereka. So kita jumpa lagi dalam siri vlog yang lain. Bye.